Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku, Adudu. Dan aku adalah Pro. Kami datang nak curi ni. Yeah, mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Jatuhlah populariti Bobo Boy dan Monster Network nanti. Diam, Encik Bos. Cerita dah start dah. Wow! Wah. Nampaknya kita perlu kembali. Pelajaran teleporter. Teleporter? Macam mana pula ni? Salam perkenalan. Saya Angah. Saya Asyik. Dan saya... Drop the beat. ALONG ALONG ALONG. Kami dari masa depan. Kamu bertiga dalam masalah besar. Amaran perbelanjaan melebihi had. Betul tu. Simpan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Mulakan simpanan dengan ASMB Ninja. Jadilah generasi labu. Terbaik. Papa, kawinlah hatiku. Bila gelisah, Papa ada selalu. Kasih sayang diberi padaku. Papa bawa Fun Leaf Special. Fun Leaf, kebaikan nutrisi untuk setiap generasi. Misi mereka adalah untuk kalahkan manusia dengan mengubah bumi menjadi dunia game simulasi. Kita perlu selamatkan diri dan ekstrak keluar Power Sfera Chamberbond. Tarik panas! T-Ice is number one. Bobo Boy play! Serang! Go! Awesome! Mada Nani! Oh my Nani? Play! Fire api! Ice! Mau ice! Berhenti! Hamba, Bobo Boy, sopan. Monster Galaxy Card Pack Blazing Frost kini di pasaran. Boleh tidak menunjukkan kekuatan. Sebaliknya, boleh hanya menunjukkan kelemahan. Kekuatan sebenar adalah lindungi kawan. Sama-sama kita hentikan budaya buli. Wei korang, nak tukar audio ke bahasa lain? Tekan butang setting, kemudian pilih audio track dan pilih bahasanya korang nak dengar. Senang je kan? Terbaik! Semangat kita di sini, berjuang beraksi, our hero kembali. Kini yakin dan berani, bersama harungi, together you and me, menuju puncak tertinggi, yakin gagah berani, kemenangan pasti.
urusan kau kemari? Kami datang nak cari kawan kami. Kawan? Siapa? Ying! Kau kawan Ying? Bukan sih, cuma kenalan aja. Bobo Boy yang kawan dia. Kau kawan Ying? Ya? Ying pun kawan aku. Pukul-pukul. Kawan yang datang. Sakitlah. Sekali aku tembak kau. Sabar, Gopal. Kau dah tembak apa dengan jari tu? Semakin pelik perisik yang dihantar puak salju. Jomlah. Kau ni kenapa? Dari tadi tak nak bagi aku serang dia orang. Hai, kita datang sini bukan nak cari gaduh. Kita nak cari Yaya. Benda boleh cari gaduh. Buat apa nak cari Yaya? Berani pula kau ni. Kalau ramai-ramai askar serang kita macam mana? Kita larilah. Okey. Pengawal dah tak ada. Sekarang barulah guna kuasa kau. Kau dengar tak tu, Gopal? Itu macam suara Yaya. Lah, Gopal. Itu suara Yaya. Cepat. Guna kuasa kau, Gopal. Sekarang kerobok leko. Aduh. Sakitnya. Ying! Bobo Boy, Kuali. Korang kat sini? Kau okey tak, Ying? Aku okey. Tapi... Ke tepi semua! Lajuan tinggi! Waspada semua! Aku dah tak boleh jalan dah. Tak apa, Ying. Dengan rawatan kami, kamu akan cepat pulih. Nah, minum ni. Oh, patutlah Ying jadi kawan puak salju. Ying sudah bantu mereka. Tapi siapa yang serang MYS kebenaran? Sudah tentulah buat para. Bagi kuih tu 5, yang tu 5. Baik. Macam mana jualan bulan ni? Sejak persiapan perang ni, bekalan dari luar semakin kurang. Harga pun dah jadi makin mahal. Tambah lagi, suami saya pun dah lama hilang. Tapi, selagi puak salju perangi kita, selagi tu kita akan bertahan. Berhenti! Woi, Cepat, Gopal! Kita kena cari Yaya! Aduh! Sini, Gopal! Kau dah kena kepuk pengintip. Pengintip salju? Macam mana boleh masuk sini? Kami bukan pengintip. Kejar! Aku tahu. Tukaran sambal berani. Mataku! Mataku! Dah, jom Boy.
Mana kau nak lari? Yaya! Sakit lah! Aku tak ada masa untuk sembunyi. Berbola api! Sudah! Aduh, sakitnya. Hah? Bobo Boy? Yaya, lepaskan dia! Hah? Lepaskan aku? Boy! Kat sini rupanya kau ditahan. Bila masa aku ditahan? Tahan sikit ya. Ha, tu tahan. Sakit! Sakit! Tahan diurut. Tahan diurut? Sebenarnya... Hah? Apa dah jadi ni? Kat sana! Sebab tu aku ada kat sini. Aduh. Alamak, ini dah campur, boy. Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Terbaru dari Monster, kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Megabot! Meganize! Robot ditangkap. Ayo kita berlari Unlock 56 kad robot dan mod mechanized dari pack Mechastra. Hero Mecha Mata. Sebab tu aku ada kat sini. Aduh. Alamak, ini dah campur, boy. Panglima yang nari. Mereka ni kawan kamu, Yaya. Hah? Panglima yang nari? Hah? Ya, mereka ni kawan saya, Panglima. I'll take this and this. Suara tu macam... Aduh. Dr. Roka! Dr. Roka? Oh, my grandpa! My grandson! Grandpa! Grandson! Sekejap, sabar. Tolong menang tadi. Ha, Haji? Haji? Let's go! Apa ni, Tok? Tok tak rindu Rota Roka ke? Alah, tunggu Tok satu game pun cannot ke? Tok tunggu hang 10 tahun tau. Dah, jalan. Ha, makan, makan, makan! Oh, no! Take that! GG! Good game, bro! Kalah lagi. Dah. Tak nak main dah. Hei, dah tua-tua pun mengadu. Hei, buruklah! Diam dah. Meh, sini, meh. Meh, belakang, meh. Alah, betul-betul. Lama kita tak jumpa, kan? Maafkan Rota Roka, Tok. Rota Roka bukan tak nak balik. Tak apa. Tok faham. Kita ni
kaum batu pun boleh broken. You siapa pula ni? Saya Feng. Kawan Rokta-Roka dari Tapops. Oh, saya Feng. Meh, kita duduk dulu. Tingginya meja ni. Kecil sangat hang ni. Sai toh. Rokia, one baby chair please. Okey, coming up. May I take your order? Rokia? Rokta-Roka? Is that really you? Nanti Abang Rokta-Roka. Hai, still tak move on rupanya. Apa kes ni, Tok? Hai, kamu tak tahu ke? Cucu batu tok tu lari dari kampung ni sebab putus cinta. No, I don't believe you. Lah, itu ke alkisahnya? So, kamu kata tadi, kamu dari Tapops kan, saya Feng? Saya Feng? Yalah, kamu, saya Feng kan? Bukan. Feng je. Oh, Feng je. Bukan. Nama saya Feng je. Hai, panjang sangat nama kamu ni. Nak isi borang pun susah nanti. Tak apalah. Kami datang sini untuk tunjuk gambar ni. Nasan rupanya. Bukan, Tok. Saya cuma nak tanya tentang Panglima Pai Rapi ni. Sai. Gambar ni, Tok dengar Panglima Pai Rapi. Jadi, bukan Puak Bara yang serang kapal angkasa kami? Tidak mungkin. Senjata kami tak boleh tembak tinggi ke udara. Pelik. Jadi, siapa yang serang MOS kebenaran? Siapa lagi kalau bukan Puak Salju? Mereka memang sentiasa serang kami. Jemput makan semua. Sedapnya bau. Nanti Panglima. Mungkin ada racun. Racun? Okey. Clear. Boleh makan. Nanti Panglima. Pada racun juga ke? Maaflah. Kami perlu berjaga-jaga. Takut-takut ada percubaan untuk racun Panglima. Kita orang ni pula macam mana? Oh, tak apa. Orang tak penting boleh je makan. Jadi kita orang ni tak penting lah. Janganlah cakap macam tu. Penting juga. Tapi tak seperti Panglima yang nari sebagai ketua kami. Ya, tanpa Panglima, siapa nak mengetuai kami menentang si gardu? Memang Puak Bara tu tak boleh dipercayai. Lagi-lagi yang nari dari keturunan Pai Rapi. Pai Rapi? Oh, sebenarnya kami ke sini nak cari maklumat tentang penguasa elemental Panglima Pai Rapi. Kenapa Pai Rapi? Kenapa tak cari penguasa elemental Mas Mawais? Aku nggak tahu. Mas Mawais? Jadi, ada dua penguasa elemental kat planet ni? Kat mana saya boleh cari dia? Aduh, tak boleh ke cakap kalau tak pukul? Mas Mawais dah lama tak ada. Tapi keturunan Mas Mawais masih ada. Siapa keturunannya? Aduh, kena lagi. Akulah keturunan Mas Mawais.
Sat. Dah minum saya, Feng. Gambar yang kamu ada ni is not a complete picture. Hat ni baru complete. Hah? Ada 2 penguasa elemental? Tak sangka ada 2 penguasa elemental di planet ni. Ingatkan Panglima Bairapi je. Yes. But because of that juga, puak salju dan bara berperang. Kenapa diorang berperang tu? Mas Mawais adalah pemimpin puak salju yang disanjungi dan digeruni. Sebagai penguasa elemental Blizzard, dia yang paling layak untuk memimpin Baraju. Tetapi ditentang oleh Panglima Pairapi, pahlawan puak bara yang agung dan tidak pernah tunduk kepada sesiapa. Untuk tentukan siapa yang layak menerajui Baraju, mereka bertemu di puncak bakar beku untuk bertarung. Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Terbaru dari Monster, kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Masa untuk menjadi adiwira dengan Boba Boy Watch. Dengan 7 kuasa di tangan, anda juga boleh menjadi adiwira elemental. Boba Boy, please! Lindungi galaksi dari alien jahat dengan Boba Boy Watch. Dapatkan Boba Boy Watch di pasaran sekarang. Kuasa di tanganmu. Dapatkan figura Boba Boy sopan. Kini di pasaran. Mereka bertemu di puncak bakar beku untuk bertarung. Tetapi pertarungan mereka diganggu oleh Retaka yang mahu merampas kuasa elemental mereka. Panglima Pairapi sudah bersedia untuk melancarkan serangan balasnya. Namun, dia dihalang oleh Mas Mawais. Mas Mawais membuka jurus pertama, tetapi Panglima Pairapi mengganggunya. Adik-adik, masing-masing mau membuktikan mereka lebih hebat dengan mengalahkan Retaka. Berpecah membuatkan kau lemah. Akhirnya, kedua-duanya tewas di tangan Retaka. Mas Mawais sengaja sabotaj moyangku. Sama! Kalau tidak, moyangku sudah berjaya mengalahkan Retaka. Tapi Tok, kan dah lama kisah ni. Kenapa mereka masih belum berdamai? Bukannya mereka ni tak nak cuba nak berdamai. Tok sendiri nampak mereka ni. Ada diskus-diskus macam itulah. Tapi setiap kali mereka cuba nak berdamai, ada je yang tak kena. Tok rasalah kan? Ada tangan raib di sebalik persengketaan ni. Aku dah agak dah. Tusukan fire! Pembunuh obat! Run for your life! Siapa kau? Kenapa kau ke sini? Oh, come here, over here! Kenapa kau serang aku? Kau nak berdiam diri ya? Baiklah, separa mentada bayang! Tetakan mentada! Lompatan mentara! Tak kena. Apa? Hang ni jatuhlah Papa Whisky. Are you okay, man? Tolong aku, Rotaruka. No, Rotaruka takut.
Taruka? That's my grandson! Don't you dare come back here again! Kita kena beritahu Bobo Boy. Tak ada signal. Ha, kalau nak signal, kita kena nak atas bukit tu cepat. Jom. Rukia okey? Rukia? Okey, Abang Dr. Ruka. I will be back, okay? Wait for me! I'm coming with you guys! Sandaranku terindah, teman setia, bersama selamanya, percaya kebolehan diri, bersama kita tempuhi, melewati masa yang berarti. Dalam hati kita semangat kian membara, genggamlah tanganku, lepaskan kuasamu. Persahabatan ini takkan ada terganti. Engkaulah pejuang sejati. Engkaulah sandaranku terindah, teman setia, bersama selamanya, percaya kebolehan diri, bersama kita tempuhi, melewati masa yang berarti. Persahabatan, kita bersama setia. Misi mereka adalah untuk kalahkan manusia dengan mengubah bumi menjadi dunia game simulasi. Kita perlu selamatkan Fibri dan ekstrak keluar Power Sfera Ciberbon.